Ambil satu biji ni, kau campak je dekat atas-atas siling mana-mana laluan dia suka lepak tu. Dah tahu tikus dekat rumah korang tu banyak, geng. Ni kau pakai ni. Dia macam ubat gegat, geng. Kau nampak bentuk dia macam ubat gegat. Tapi bau dia ni, geng, bau dia buat tikus tak suka, geng. Kalau dia bau tu, geng, dia akan pindah ke kawasan lain, geng. Satu biji ni, geng, dia boleh tahan 90 hari, satu biji ni. Nak pasang dia pun mudah je. Macam celah-celah tung ni memang dia suka betul. Campak je satu biji laluan dia macam tu, geng. Kau campak dia kat tempat-tempat laluan dia, satu biji je, geng. Atas siling ke, okay, geng. Macam atas siling ni, geng. Macam ni, satu biji ni, kita campak je, geng. Macam tu. Tepi kabinet ke, belakang peti ais ke, bawah peti ais ke. Campak je macam tempat-tempat dia bersarang ni, geng. Kita campak je, geng. Dia bau ni dia akan pindah lah. Okey, geng. Kesan dia memang padu. Yang tak suka pakai racun tikus, bila pakai racun tikus, geng, dia makan, dia mati, bau bangkai atas sini belakang almari. Susah, geng. Baik kita pakai ni, dia halau je. Dia halau tikus pergi daripada rumah kita, geng. Kalau kau nak, kau boleh tengok di beg kuning aku.